Pandai hampa kerajaan undak mantap. Hampa tunggang tahfiz demi nak mengiktiraf UEC no. Apa itu UEC? UEC ni adalah untuk makluman semua. Secara mudahnya, secara ringkasnya, UEC ini ialah satu sistem pendidikan yang jauh terpesong, yang jauh berlainan daripada sistem pendidikan yang sedia ada di negara Malaysia, iaitu sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM. Apa yang lainnya? Yang pertama ialah dari sudut silibus pembelajaran mereka, membawa maksud UEC menggunakan silibus yang tidak sama dengan silibus yang diperkenalkan oleh KPM. Yang kedua ialah dari sudut bahasa perantara yang diajar oleh guru-guru mereka kepada semua murid-murid yang terlibat dalam sistem pendidikan UEC. Berbeza dengan KPM yang menggunakan bahasa perantara adalah bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, yang mana akan menyatukan semua kaum yang berada di dalam satu sekolah, di bawah satu bumbung. Kami di peringkat Dewan Pemuda PAS Kawasan Sungai Petani nak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Undak Mantap, khususnya UMNO, yang mana hanya berdegar-degar di mulut nak mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Bila mana ditekan oleh DAP di dalam kerajaan, terpaksa mengiktiraf UEC dengan menunggang tahfiz sebagai lesen besar untuk mengiktiraf UEC. Tahniah UMNO. Isunya yang kita bimbangkan adalah nilai perpaduan kaum di dalam Malaysia ini. Kalaulah UEC mempunyai sistem pendidikan tersendiri, KPM mempunyai sistem pendidikan sendiri, dan kedua-duanya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, maka di manakah toleransi di antara perpaduan kaum semua ini dapat dibentuk? Ya, memang dua subjek itu disyaratkan kepada pelajar-pelajar UEC untuk melanjutkan ke IPTA. Akan tetapi dengan pengiktirafan ini akan membuka seluasnya pintu-pintu mafsadah yang lebih besar kepada sistem negara ini. Inilah masalahnya pemimpin Melayu tetapi berjiwa DAP. Ya Syabab.